mati dulu, baru orang baca dah waktu. Ayat Quran yang dia baca pada waktu semaya subuh tadi, apabila kita mati, orang akan baca untuk kita. Jadi apa kepersediaan kita supaya sebelum kita mati ni, kita akan mati dalam keadaan kita tenang di sana, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tersa lagi, ambo kemarin jumpa dengan orang alim juga lah, dikatakan ulama di Kelantan kita ni. Dan dalam 2-3 bulan lepas, Ustaz Rifki ada sebut di antara zikir yang perlu kita kena amal dalam jiwa kita, ada 5 zikir. Dan ada dalam hadis At-Tirmizi. Zikir ni ada dalam hadis Tirmizi, hadis sahih. Ada 5 zikir. Kalau kita berzikir dengan zikir ni, Tuhan akan jawab zikir kita. Tuhan akan jawab zikir kita. Pak Ustaz Rifki banyak. Dan kemarin yang jumpa orang tu Ustaz duduk dalam masjid, jaga masjid dan semua hal yang boleh amalkan supaya makmum dalam masjid tu supaya pakat baca belakang zikir ni. Kerana apabila kita baca 5 zikir ni, ada setengah hadis dia kata 4 zikir kerana dia gabung zikir yang kedua. Dan hari ni kita pakat baca ramai-ramai zikir hak kita tahu belakang dah. Kerana zikir yang kita baca tu, insya-Allah Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab serta-merta. Apabila kita kecil, orang jawab tak. InsyaAllah selamatlah kita. Bukan orang lain jawab, bukan Nabi Muhammad jawab, Allah sendiri yang jawab zikir yang kita sebut tu. Kalau boleh kita pakai amal. Dan hamba pun ada niat juga, kalau boleh lepas sembahyang masjid kita akan baca zikir ni. Zikir yang pertama, dia ada 5 zikir. Yang pertamanya ialah pakai baca, hamba baca lepas tu ikutlah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan kalau boleh zikir ni dan nombor dengar dah sebelum ni Ustaz Rifki royak kan. Kemarin jumpa dengan salah seorang alim ulama, dia kalau boleh Ustaz royak sekali lagi. Dan apabila kita akan mati nanti, dekat dengan api nak mati, insya-Allah kita akan selamat daripada seksa nak mati. InsyaAllah kalau boleh pakai amal belaka. Kerana zikir yang kita baca ramai-ramai tadi, Tuhan jawab zikir kita. Setiap start daripada La ilaha illallah, Tuhan jawab, mana betul aku Tuhan. Mana dalam buku minggu Tuhan Ustaz Rifki bagi tu memang ada. Dan zikir ini ada dalam hadis Sahih Tirmizi. Dan cumanya ada hadis lain dia kata 4 kali dia gabung zikir yang kedua dengan zikir yang ketiga. Hak kita baca la ilaha illallah wahdah, setengah hadis dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita tadi kita hasil. Dan insya-Allah kita pakai amal belaka. Dan akhir sekali, saya bagi pihak masjid ni, terima kasih banyak, jutaan terima kasih kepada Ustaz Jid kita. Walaupun dia keadaan sibuk dan dia pun memikir kita, saya baru telefon dia tengah hari kemarin kerana kita baru datang. Dan dia pun royak, insyaAllah kerana aku akan saya nama ni sampai ke bila-bila. Dan akhir tadi dia kata, Ustaz, ada orang cuma nama Ustaz, kalau boleh kita panggil dia sekali lagi main aja. Dia kata tak puas Ustaz. Dia kata tak puas, kita Ustaz kena panggil sekali lagi. Setuju. Tengok. Sekali panggil.
Kalau kami orang lain kau ya tu satu orang masyarakat setuju lah. Dan akhir sekali terima kasih banyak dan insya-Allah semoga segala ilmu yang dicurahkan oleh Ustaz Ji kita pakai amal belaka dan insya-Allah semoga Allah bagi kesihatan kepada Ustaz Ji kita supaya dapat teruskan dengan dakwah dia insya-Allah. Yang akhir sekali sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.